Bismillah. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi azza jalaluh wa sama kamaluh, wassalatu ala rasulillah tammat risalatuh wa hasunat sifatuh wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'du. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, pengerusi Tankuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, ahli jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah kita rafakkan rasa kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan Nasyidu Kalamun Qadim biquwatin wa ma'an. Kita baca bersama-sama dengan suara yang bertenaga. Thalatha wahidah, sama-sama. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati Satu lagi, sama-sama. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati Ini atas balik. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati Okey, kita sambung. Pada malam ini kita masuk kepada persediaan membaca Al-Quran di ambang bulan Ramadan. Jadi kita buat persediaan untuk bulan Ramadan, yang mana sedia maklum di kalangan kita akan membaca 30 juzuk 30 juzuk Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Semua orang ada impian begitu, sebab bila baca Al-Quran di bulan Ramadan, pahalanya dilipat kali ganda daripada pahala amalan sunat. Jadi gandaannya pahala amalan
fardu. Jadi ramai orang nak rebut pahala itu, ganjaran yang dilipat kali gandakan, termasuk ibadah membaca Al-Quran. Jadi persediaannya mestilah rapi, tuan-tuan. Jika tuan-tuan ada di kalangan kita bulan Ramadan baru dia nak baca sampai khatam, bulan lain tak sempat khatam, satu surah dah habis, tak baca Quran, masuk bulan berikutnya baru nak baca balik Quran. Itu dia tak dapat nak memenuhi impian dia itulah. Tapi bulan Ramadan ni memandangkan pahalanya dilipat kali gandakan oleh Allah, di kalangan kita ingin cuba untuk membaca Al-Quran sampai khatam. Dia akan mulalah daripada surah yang pertama. Jadi malam ini adalah untuk 3 golongan tadi. Pertama, orang yang ingin mencuba khatam 30 juzuk Al-Quran dalam bulan Ramadan. Ingin mencuba. Dia belum berjaya lagi. Bulan lain dia tak berjaya. Daripada Muharram, Safar, tak berjaya nak khatam. Tapi bulan Ramadan dia nak cuba. Malam ni pembelajaran kita bagi kategori orang yang pertama tadi, yang baru nak cuba nak khatam 30 juzuk dalam bulan Ramadan. Jadi malam ni kita akan bincang cara macam mana nak sempurnakan target kita tu 30 juzuk. Golongan kedua, dia pernah khatam Al-Quran dalam 1 tahun tu, dia pernah sekali khatam, 2 kali khatam pada bulan selain bulan Ramadan. Golongan ketiga untuk kita bincang malam ni, untuk golongan ketiga adalah orang yang dah biasa mengkhatamkan Al-Quran, lebih menjadi rutin bagi dia mengkhatamkan Al-Quran dalam tempoh sebulan 2 bulan. Jadi pembelajaran kita malam ini adalah untuk 3 golongan ini, golongan tadi. Okey, kita mulakan. Bagi orang yang nak mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan, yang pastinya bilangan bacaan kita tu lebih banyak daripada kadar surah yang biasa. Suratul Fatihah ada berapa ayat? 7 ayat saja. Yang kita nak baca dalam bulan Ramadan ni lebih banyak daripada surah Al-Fatihah yang pastinya. Jadi malam ni kita nak belajar tempat berhenti bagi perjalanan jauh dalam baca Quran. Maksud saya, tuan-tuan nak pergi perjalanan jauh, tuan-tuan kena ada tempat berhenti untuk berehat sekejap. Namanya apa? RNR. Jadi tuan-tuan nak baca Quran banyak ni, banyak nak baca Quran dalam bulan Ramadan, tuan-tuan pun kena ada waktu rehat. Waktu rehat untuk tuan-tuan sediakan diri tuan-tuan dengan rehat yang cukup dan sambung balik perjalanan, sambung balik bacaan untuk ayat yang seterusnya. Jadi malam ini kita nak belajar RNR dalam mengkhatamkan Al-Quran 30 juzuk dan berjaya khatam 30 juzuk. Setelah kita berhenti seketika di RNR, sambung perjalanan lagi, berhenti lagi ke RNR seterusnya dan teruskan perjalanan, berhenti lagi, terus berhenti sampai khatam. Dan pastikan tempat berhenti yang kita nak bincang malam ni tempat berhenti yang betul. Tuan-tuan jangan berhenti tepi jalan kat highway tu, berhenti sesuka hati tepi jalan. Bahaya tak tuan-tuan? Bahaya tuan-tuan. Tuan-tuan berhenti di laluan kecemasan tu, itu laluan yang biasa motor lalu. Motor lalu, kalau tuan-tuan berhenti walaupun tuan-tuan letak berbagai signal apa pun, motor tu berisiko. Laluan dia tu pernah berlaku kemalangan disebabkan berhenti di tempat yang tak sepatutnya. Tuan-tuan kena cuba target berhenti di RNR yang berdekatan, berhenti di situ. Malam ni kita nak bincangkan, bila baca Quran banyak nak baca ni, tapi tuan-tuan cari tempat berhenti yang sesuai, dia tak merosakkan makna, dan tuan-tuan boleh berhenti, lepas tu boleh sambung balik dengan ayat yang sepatutnya, tidak merosakkan makna dalam bacaan Quran. Okey, apa isu dalam membaca Al-Quran? Pertama, dia berhenti pada RNR yang tidak ada pada tempat itu. Contoh, dia berhenti satu muka surat. Satu muka surat Sadaqallah. Sedangkan pada Sadaqallah itu satu muka surat tidak ada tanda berhenti yang sempurna. Ustaz, lebih mudah Ustaz, hari ni baca 2 muka, besok baca 2 muka. Boleh macam tu,
tapi tidak berhenti pada tempat yang ada tanda berhenti yang sempurna. Jadi malam ni kita belajar tempat berhenti yang telah ditetapkan, yang sempurna. Berhenti di situ baru sedekah, tuan-tuan. Okey, malam kita bincangkan yang pertama. Sedia maklum di dalam Al-Quran ada 30 juzuk. 30 juzuk. Bagi setiap satu juzuk, 30 juzuk tu perhentian yang paling jauh lah. Tuan-tuan tak berhenti sampai khatam terus. Siapa sini yang baca sekali, daripada juzuk pertama sampai juzuk 30 sekali baca je? Saya pun tak boleh angkat tangan, tuan. Saya nak minta tuan-tuan angkat tangan. Ada tak? Saya pun tak boleh angkat tangan. Kita belum mampu setakat tu. Sekali baca 30 juzuk tak boleh. Jadi kita berhenti ke perhentian yang lebih kecil. Dalam satu juzuk ada tempat berhenti yang lebih pendek lagi, dinamakan rubuk. Ni tuan-tuan, ni paling pendek tuan-tuan. Dalam banyak-banyak RNR ini yang paling dekat. Senang tuan-tuan nak rehat sekejap. Rubuk adalah tempat berhenti yang paling pendek dan sempurna makna dia. Okey, kita mula daripada suratul Fatihah. Macam mana bentuk rubuk ni tuan-tuan? Rubuk ni maksudnya 1/4. Ambil. Dalam kitab pun tak tulis. Ni saya terpaksa tulis pakai tangan. Sebab apa? Dalam buku kita pun tak ada, buku tajuk lain pun tak ada. Dia tak jelaskan detail. Perlukan paparan yang berbeza lah, saya tulis sendiri. Rubuk maksudnya 1/4. Atau nama lain, orang lama kita, orang senior kita, dulu kita belajar dengan guru-guru kita kat rumah dia, kita belajar ain. Orang panggil satu ain. Sebenarnya rubuk. Ain ni istilah orang Melayu kita sebut ain. Bolehlah pakai sebab kita faham ain. Tempat berhenti yang paling pendek ain. 1 ain, 2 ain. Dia ada nama lain, 1 rubuk, 1/4, 1 makrok. Tiga-tiga ni adalah perkara yang sama. Rubuk sama juga dengan ain, sama juga dengan makrok. Jadi mana satu kalau dipakai, tuan-tuan fahamlah. Ada orang belajar dengan guru, dia panggil makrok. 1 makrok. Berhenti kat mana? Kat makrok yang pertama. Apa makrok? Sudah. Makrok tu ain lah. Ain yang pertama. Atau nama dia rubuk. Berhenti kat mana? Berhenti kat rubuk. Okey. Rubuk maksudnya 1 ain. Macam mana bentuk 1 ain itu? Kita paparkan skrin kita. Ini Quran. Kalau tuan-tuan boleh nak ambil Quran bagi puas hati boleh. Quran macam-macam Quran ada ni. Dia nama tak sama. Ada Quran tulis rubuk, maksudnya 1/4. Ada Quran tulis 1/4 terus. Senanglah. Ni saya ambil mana-mana Quran, mana-mana Quran. Sebab sekarang Quran macam-macam cetakan. Kita ambil satu Quran ni, mana yang kata 1 ain tu. Siapa nak mula 1 ain, perhentian yang paling dekat baru mula Fatihah. Okey, tuan-tuan baca suratul Fatihah ayat 1 sampai 7. Kemudian sambung suratul Baqarah ayat 1 sampai 5. Dah sampai tak ain? Belum. Terus baca lagi tuan-tuan. Muka surat yang ketiga. Muka surat ketiga ni bawah. Ada tak tanda ain kat situ? Belum ada. Tuan-tuan bacalah 15 baris ni sampai habis. Jangan berhenti lagi. Jangan berhenti lagi. Belum sampai satu perhentian yang paling pendek. Baca terus. Naik muka surat yang keempat. Tengok. Baca lagi. 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris sampai 15 baris juga. Boleh berhenti ke Ustaz? Tak boleh. Belum sampai tempat berhenti yang sempurna lagi. Buka muka surat kelima. Ya. Surat kelima ni. 5 mulai dari atas. Wa basyiril ladzina amanu sampai ayat 25 ni. Ayat 25. Tengok situ. Jadi besarkan sikit. Ni. Rubuk. Quran ni ditulis macam ni. Ditulis rubuk. Maksudnya apa? 1 daripada 4 ain. 1 rubuk ni maksudnya 1/4. 1/4 apa? 1 ain daripada 4 ain. Habis hizib ni apa tak? Hizib ni, maksud hizib maknanya apa? Dalam dia ada 4 ain. Disebut hizib 1. Maknanya 1 ain daripada 4 ain. Ataupun rubuk maksudnya hizib maksudnya 1 ain
Satu ain daripada 4 ain, iaitu satu ain daripada hizib 1. Macam-macam nama boleh. Hizib ni maksudnya 4 ain. Hizib 1, 4 ain yang pertama. Okey, saya terang pelan-pelan nak bagi faham tu. Rubu' 1/4, maknanya satu ain daripada 4 ain. Bawah Ustaz boleh juga guna hizib. Hizib maksudnya apa? 4 ain bagi yang pertama, 4 ain pertama. Jadi rubu' hizib 1 daripada 4 ain yang pertama. Saya ulang sekali lagi. Rubu' hizib 1, tulis dalam bahasa Melayu. Ni tak ada tulis kan ni. Buat dalam kitab tak tulis. Saya ulang sekali ya. Rubu' hizib 1 maksudnya apa? 1 daripada 4 ain yang pertama. Salin. 1 daripada 4 ain yang pertama. Sebab dia dalam bahasa Arab ni istilah RNR dia macam tu, dia pendek je. Rubu' hizib 1, mana orang faham? Rubu' 1 daripada 4 ain yang pertama. Tulis muka surat. Muka surat dia berapa? Muka surat 5. Saya terang pelan-pelan ya. Muka surat 5. Bila tuan-tuan dah sampai ain yang pertama, barulah sadaqallah. Ini yang paling dekat tuan-tuan. Jangan berhenti satu muka surat sadaqallah, satu muka surat sadaqallah. Tak boleh. Tak beradab dengan Quran. Sebab apa? Maknanya belum sempurna. Tergantung makna tuan-tuan. Berhentilah dekat sini. Maaf cakap ni tuan-tuan, mana-mana masjid saya ajar, kadang-kadang saya bukan nak menyentuh mana-mana masjid tuan. Saya ajar secara ilmiah, tidak menyentuh mana-mana masjid. Saya pun tak tahu masjid ni tadarusnya baca macam mana. Maaf cakap saya bincang secara ilmiah. Kadang-kadang ada masjid dibuat macam dia 2 muka surat. Saya maaf, saya tak tahu itu. Semua masjid kalau saya ajar untuk cara baca Quran di bulan Ramadan, RNR-nya mesti mengikut yang ditetapkan dalam Quran, iaitu tanda dia tanda bintang macam ni. Muka surat 5 adalah muka surat bagi ain yang pertama bagi hizib 1, atau 1 daripada 4 ain yang pertama. Baru 1 Kalau tuan-puan ada masa lagi baca, teruskan lagi. Bagi perhentian yang pendek, yang kedua baca terus. Okey, sebelum tu saya beritahu dulu berapa minit Ustaz nak baca supaya senang nak setting masa. Sebelum subuh, lepas sahur, ada masa lagi nak subuh. Berapa minit untuk capai satu hizib ni, satu ain ni? Berapa minit? Lebih kurang 8 ke 10 minit. Tulis. Ini anggaran orang awam baca. Orang awam biasa baca 8 ke 10 minit. 8 minit hingga 10 minit untuk dapatkan ain yang pertama. Jadi kalau sebelum subuh tengok masa, ada 10 minit, sempat baca satu ain. Ada 10 minit sebelum subuh, bacalah, jangan duduk atau tidur balik kan selepas sahur tu, tak baguslah. Sebab kita nak dapatkan apa ni? Nak dapat satu juzuk ni. Jadi strategi kena ada. Maknanya kalau tuan-puan nak baca satu juzuk satu hari, berapa ain kena baca satu hari tu? Kita kembali balik pada kiraan matematik kita. Dengar baik-baik Kalau satu juzuk tuan-tuan nak baca satu hari, ni yang nak baca satu juzuk, yang nak baca 2 juzuk nanti dulu. Ni target kita ni. Bulan Ramadan, hari pertama Ramadan saya nak baca satu juzuk. Tu dia target dia. Siapa yang nak target satu juzuk satu hari, ni kiraan dia. Dia kena baca berapa ain? Satu juzuk ada 8 ain. Setiap satu juzuk ada 8 ain. Maksudnya 8 perhentian yang paling dekat. 8 ain. Jadi kiralah daripada sebelum subuh berapa ain nak baca. Pastikan satu hari 8 ain. Sebelum tarawih atau lepas tarawih kena baca lagi satu ain. Yang penting satu hari 8 ain, baru selesai satu juzuk. Okey. Jadi dalam Quran tulis macam mana? Okey, kita tengok dalam Quran Untuk ain yang pertama dia akan tulis rubu' macam ni. Maksudnya 1/4, 1 daripada 4 ain. Muka surat kedua nisfu, dia akan tulis nisfu. Ain yang kedua dia tak tulis ain yang kedua atau dia tak tulis rubu' lagi. Untuk ain yang kedua dia akan tulis nisfu. Mana nisfu? Ni.
Muka surat berapa ni? Ain yang kedua, 7. Muka surat 7, buka sang Quran, dia tulis nisfu. Tu. Maaf saya. Tu. Nisfu hizib 1. Maksud apa? Nisfu tu maknanya 2/4. 2 daripada 4 ain bagi hizib 1. 2 daripada 4 ain yang pertama. 4 ain yang pertama, itu maksudnya. Nisfu hizib 1, apa maksud tadi? 2 ain daripada 4 ain yang pertama. Tu bahasa Melayu dia lah, bahasa mudah. Tuan-puan kalau tengok saya terang tak berjelas, angkat tangan Biasalah guru mengajar dalam kelas, ada ramai-ramai terlepas tak faham, angkat tangan nanti saya ulang balik. Yang ni dah boleh dah 2 ain dia akan tulis nisfu. Maknanya 2 daripada 4 ain yang pertama. Kita terus laju lagi. Ain yang ketiga dia tulis apa? Ain yang ketiga muka surat 9. Kita laju sikit nak kerja masa. Muka surat 9. Buka sekarang muka surat 9, dia akan tulis macam ni. Dia tak tulis rubuh lagi. Nisfu pun dia tak tulis, dia tulis thalathata arba'. Thalathata arba'. Ada Quran dia tulis 3/4. Senang 3/4. Quran ni dia tak tulis 3/4. Dia tulis thalathata arba'. Maksud apa? 3 ain, boleh tulis tu. 3 daripada 4 ain yang pertama. Ataupun 3 ain daripada 4 ain yang pertama. Itu maksud thalathata arba' hizib 1. Tuan-puan dah sampai 3 ain daripada 4 ain yang pertama. Okey, sekarang kita terus kepada ain yang keempat. Ain yang keempat muka surat 11. Muka surat 11. Mari kita tengok dia tulis apa. Pula dah. Dia tulis hizib 2 je. Kan kelang kabut kita. Mana pergi 4/4? Dia takkan tulis 4/4. Sebab apa? 4/4 namanya hizib. Hizib itu maksudnya 4 ain. Hizib itu maksudnya 4/4 atau 4 ain. Kita telah selesai 4 ain. Dia tulis itu hizib 2. Maksudnya apa? Tuan-puan telah selesai hizib 1. Dah selesai hizib 1. Maksudnya dah selesai 4 ain yang pertama. Tapi dia tak tulis hizib 1 lagi, dia terus tulis hizib 2. Sebab apa? Sebab ain yang keempat itu permulaan untuk perjalanan ke hizib yang kedua. Kenapa hizib 2? Sebab 4 ain yang kedua. Apa maksud hizib 2? Tulis tu. Hizib 2 maksudnya 4 ain yang kedua. Baru nak mula. Belum lagi 4 ain, baru nak mula 4 ain yang kedua. Boleh? Dia tulis hizib 1, hizib 2 maksud apa? 4 ain yang pertama, 4 ain yang kedua, itu maksud hizib 1, hizib 2. Jadi ada berapa hizib sebenarnya dalam Quran ni? Okey, saya jelaskan dulu istilah Kalau sebut ain, maknanya 1 ain. Kalau sebut hizib, maknanya 4 ain. Dalam Quran ada berapa hizib? 60 hizib. Setiap 1 hizib 4 ain. Hizib 1 4 ain pertama. Hizib 2 4 ain kedua. Dah berapa ain dah? 8 ain. Dia akan masuk lagi hizib 3, hizib 4, hizib 5 sampai hizib 60. Maksudnya 4 ain ke 60. Jadi satu juzuk ada 8 ain. Maksudnya bila kata 8 ain ada berapa hizib? 2 hizib. Juzuk 1 ada berapa hizib? 2 hizib. Juzuk 2 2 hizib. Juzuk 3 2 hizib. Maknanya apa? Dalam satu juzuk ada 2 hizib. Hizib 1, hizib 2. Maksudnya dah 8 ain. Juzuk 2 hizib 3, hizib 4. Juzuk 3 hizib 5, hizib 6. Saya ada tulis tak dalam ni? Macam ni. Senang. Nanti kan pening. Sebab boleh pening tu kan. Salin tu. Maknanya apa? Satu juzuk ada 2 hizib. Satu hizib ada berapa ain? Ada 4 ain. Maknanya satu juzuk ada berapa ain keseluruhannya? 8 ain.
Salin tu, ni matematik ni. Tengok, dalam baca Quran pun ada matematik. Ini pun boleh pening tuan. Yang main tuan. Matematik tu dalam baca Quran tu. Ada soalan tanya. Maknanya kalau 30 juzuk ada berapa hizib? 1 juzuk 2 hizib. 30 juzuk 60 hizib. Saya tak nak laju-laju. Tuan-tuan perempuan tu hazamkan dulu. Dah boleh faham? Okey. Kalau tak angkat tangan kalau laju sangat angkat tangan. Sebab tuan-tuan yang nak baca ni bulan Ramadan. Jadi kalaulah 1 juzuk ada 8 ain, ni 8 ain 1 juzuk, 30 juzuk ada berapa ain? Banyaklah sikit. Berapa? 240 ain. Banyak. Kenapa banyak? Sebab nak bagi tuan-tuan ada masa nak berehat lebih pendek. Kalau mampu satu kali baca 1 juzuk, baguslah. Tak semua orang mampu. Maksud apa mampu ni? Mampu bukan maksud yang sihat. Maaf cakap. Mampu maksudnya orang ada masa. Ada 4 kategori orang mampu ni. 4 kategori orang mampu. Pertama, orang mampu pada orang yang mampu yang ada masa. Boleh baca Quran, dia mampu sebab dia ada masa dia boleh baca Quran. Orang sibuk walaupun sihat tak boleh baca Quran, dia sibuk. Itu penting perhentian pendek ni. Yang kedua, orang mampu pada orang mampu orang yang sihat. Dia nak baca Quran tapi dia tak sihat, boleh tak baca? Tak boleh tuan, dia tak sihat. Yang ketiga, orang mampu pada orang yang ada kemampuan dari sudut ekonomi. Orang yang tak ada duit tuan-tuan, Quran pun tak mampu nak beli tuan. Nak datang masjid tak mampu. Sebab apa? Duit minyak motor tak ada. Ekonomi dia nak ibadah susah, nampak. Yang keempat, orang mampu dia orang yang ingatan dia bagus. Ingatan dia nak mengingat ilmu bagus. Jadi sebelum kita, kata Nabi SAW, lindungilah diri kita daripada al-haram. Apa maksud haram? Haram ni lebih teruk daripada lupa. Al-haram. Itu sebab Nabi bagi satu hadis sahih, Allahumma inni a'udzubika. Ikut saya baca. Allahumma inni a'udzubika min haram. Tolong bacalah doa tu. Nabi suruh baca. Sebab 4 penyakit ini perlu kita doa dihindari daripada diri kita. Dalam hadis Nabi suruh baca doa ni. Min haram ni maksudnya, saya tulis sini. Haram ni apa dia? Haramim. Haram adalah maksudnya nyanyuk. Nyanyuk ni tuan, nama anak pun tak ingat tuan, jangan main-main. Nama anak sendiri pun dia tak boleh ingat. Punya teruk lupa dia tu. Lupa tu normal, tapi sampai nama orang yang kita kenal pun dia tak ingat nama dah. Suami dia pun dia tak kenal. Awak siapa? Senyum je suami dia. Maknanya sebelum ditimpa, jadi kita mohon pada Allah. Sebab ada doa Nabi suruh baca. Sifat negatif yang perlu kita mohon dihindarkan. Panjanglah doa tu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min haram. Ni haram ni orang yang lebih teruk daripada kadar lupa dia. Jadi orang yang tidak ingat dengan baik ni, dia tak mampu untuk baca Quran dengan betul. Sebab apa? Lupa dah hukum tajwid apa semua dah lupa. Sebelum kita ke arah tu, jadi kita bacalah daripada sekarang. Itu 4. Sebenarnya ada 8 kategori orang yang mampu tadi. Saya sebut 4 daripadanya. Jadi 1 juzuk ada 8 ain. Ni 8 ain. Maknanya 30 juzuk ada berapa tadi? 200. Kita tulis sini. Tulis kat sini. Ni padam dulu. Kita tulis bagi tuan-tuan boleh ingat, boleh catat lah. 30 juzuk berapa ain? 240 ain. Untuk tuan-tuan khatam. Jadi sekarang kita ambil ain tadi. Okey, bagi yang target 1 hari 1 juzuk, dia kena habiskan 1 hari berapa ain? Berapa ain? 8 ain. Okey, sekarang catat masa. Sekarang catat masa. Sekejap, okey, nak ambil gambar dulu. Okey, ambil gambar dulu. Ambil gambar dulu. Sebab kadang-kadang boleh lupa ni kalau tak ambil gambar. Buat catatan. 1 juzuk 2 hizib. 1 hizib 4 ain. 1 juzuk 8 ain. 30 juzuk
240 ain. Sekarang kita letakkan masa pula. 5, 6, 7. Okey, ini untuk contoh masa. Oh, tak ada tulis masa ni, jadi kita buat jadual lah. Kita buat jadual, copy paste ambil satu. Okey, kita buat masa kat sini. Senang cerita. Satu ain, kita tulis. Ni kita bincang sama ni. Untuk orang awam satu ain berapa minit? Kita ambil 8 hingga 10 minit. Kita tulis ni minit. Lihat kemampuan tonton perempuan bacalah. Kalau tak boleh laju sangat, inilah keadaan dia. Okey, tonton baca itu satu ain. Maksudnya 2 ain, tanda tahulah 2 ain kalikanlah 10 minit, 20 minit. 2 ain. Ni kadar baca tenang, baca lambat biasa Kalau setengah jam dapat berapa? Setengah jam dapat 4 ain. Itu kadar biasa. Maknanya 4 ataupun 1 hizib ataupun 4 ain berapa minit dapat? Kita target 40 minit 40 minit. Okeylah, kadar biasalah tu. Kadar minit kita 4 ain 40 minit. Maknanya kalau 8 ain berapa minit? 8 minit 8 ain 40 tambah 40 80 minit. Maknanya 1 jam 20 minit. 1 jam 20 minit. Kita tulis siap sini. Ini untuk orang awam bukan orang hafal Quran. 1 jam 20 minit. Betul tulis siap-siap. Nanti tuan-tuan bulan Ramadan ni tuan-tuan dah boleh, ni memotivasi tuan-tuan nak baca, boleh susun jadual nak baca Quran. Tuan-tuan ingat, senang ke 1 juzuk? Jangan sebut 30 juzuk tuan-tuan. 1 juzuk pun tuan-tuan dah kelang kabut ni. Nanti kita buat jadual sama-sama. Okey, kita buat jadual sama-sama. Ambil 1 hari main jadual. Okey, 1 jam 20 minit. Okey, sekarang kita ambil 1 jadual tuan-tuan. Saya ada ambil 1 orang haji kat kelas macam ni lah. Ni saya ambil jadual dia dekat masjid, ambil 1 orang punya jadual. Okey, sebelum subuh, lepas sahur, nak baca berapa ain? Haji nak baca berapa ain? Agak-agak lah. Biasa haji sahur pukul berapa? Ada tak masa sebelum subuh nak baca Quran? Tak, tanya dulu. Ambil seorang, haji seorang. Okey, haji, agak ada masa tak untuk baca Quran sebelum subuh? Sebelum subuh bulan Ramadan ni, malam pertama ni nak setting 1 hari, hari pertama Ramadan. Ini ikut tanya hati, tanya kemampuan diri. Boleh tak baca 1 ain 8 minit, 8 hingga 10 minit? Boleh. Haji nak ambil 2. Okey, kita padam jadual lama ni. Kita setting, kita ambil contoh 1 orang Haji nak baca 2 ain insya-Allah. Okey, lepas sebelum subuh sempat. Lepas subuh ada nak baca lagi ke, nak pergi kerja ke? Tahu dulu. Selepas subuh lagi 2. Okey, cantik dah tu, dah 2, lagi 2 dah 2, dah 4 ain dah. Kita ambil waktu dekat solat, itu lebih mudah. Okey, sebelum zuhur. Sebelum zuhur ada tak waktu untuk baca ataupun haji tak sempat? Macam mana? Sebelum zuhur nak baca tak? Haji nak baca 2 juga. Okey, kita ambil jadual ni, ambil 2 lagi. Dah 6 ain. Selepas zuhur ada masa kita nak baca. Ni hari pertama Ramadan ni. Ini rancangan kita. Kena dirancang betul-betul. Selepas zuhur, lepas zuhur haji nak baca ke, haji nak tidur kejap ke, haji nak pergi pasar ke, ini macam-macam. Nak pergi kerja, untuk hari pertama Ramadan, 1 je Okey, 1 kita padam, yang 2 ni selepas zuhur baca 1 je. 1 ain. Dah berapa dah tadi? 2, 4, 6, dah 7 ain. Kita perlukan 1 ain lagi untuk 1 juzuk. Nampak bukan senang Okey, ambil asar pula. Sebelum asar, haji rasa nak baca tak sebelum asar, sebelum azan tu? Tak baca, tak larat dah Asar nak pergi bazar ustaz. Okey, jadi asar tak ada Okey, asar ni kira tak ada lah. Sebelum asar tak sempat lah. Tak, ini jadual haji. Tonton, jangan, ini contoh, ini satu contoh. Kalau boleh ambil pada waktu solat, senang nak susun. Okey, sebelum asar tak sempat ustaz. Selepas asar
Oh, Haji nak selepas asar, Haji nak baca berapa ain? Ambil satu ain. Satu ain Okey. Haji ambil satu ain. Dah satu juzuk Haji baca dah. Dah baca satu juzuk. Haji nak target satu juzuk je kan. Jadi selepas asar satu ain, lepas tu dah boleh pergi bazar lah. Ya. Kalau yang pergi bazar, biasa Haji makan kat rumah, masak sendiri, rumah masak ataupun memang beli kat bazar. Dia setiap orang tak sama mak cakap. Haji lah, ni jadual Haji. Ya. Rumah masak jadi maknanya lepas asar tu boleh buat persediaan untuk berbuka lah. Sebab baca Quran dah selesai lah. Maknanya ke Haji nak baca lagi lebih daripada satu juzuk, nak tahu juga. Haji lihat dulu. Besok tadarus untuk di masjid. Ini individu. Untuk tadarus di masjid surau punya. Okey, untuk berkumpulannya tu kan. Okey. Jadi ini untuk individu tuan kita setting ni untuk individu dulu. Kenapa tuan-tuan untuk individu? Kenapa saya setting tuan-tuan untuk individu? Tuan-tuan dengar baik tuan, maaf cakap, saya minta maaf awal lah. Saya minta maaf awal. Ni kita bincang secara ilmiah. Tuan-tuan kena baca individu sendiri punya, sebab tadarus Quran di Malaysia, di mana masjid dan surau, dia tidak menepati khatamul Quran yang tepat. Kenapa? Setiap orang baca sikit-sikit. Walaupun berkumpulan, tapi dia baca satu muka, dia baca. Muka seterusnya member dia baca. Kalau yang betul punya, yang betul saya baca muka surat pertama satu ain, kawan semak, kemudian kawan pula baca, dia kena ulang balik untuk satu ain tu. Bila nak khatam tuan-tuan? Jadi secara logik memang tak boleh khatam. Itu sebab nama pun Majlis Khatamul Quran. Majlis iaitu aktiviti khatam Quran. Tapi tuan-tuan memang tak khatam. Hanya kita buat majlis tu untuk meraihkan, memberi semangat, menghidupkan majlis khatam tu bagi orang-orang yang khatam. Jadi cara macam mana nak selamatkan diri tuan-tuan bila majlis khatam tu sampai, tuan-tuan pun layak khatam pada ketika itu. Sebab apa? Tuan-tuan dah baca secara individu. Sebab majlis di masjid tak mampu tuan-tuan. Kita nak menghidupkan tu, nama menghidupkan aktiviti, memakmurkan aktiviti bacaan Quran, tadarus Quran. Tapi seorang-seorang memang tak akan baca semua. Kita nanti lambat, memang tak dapat khatamnya. Jadi kita bahagi kumpulan satu juzuk. Juzuk pertama, juzuk 2. Kumpulan kedua, juzuk 3, juzuk 4. Memang habislah 30 juzuk untuk aktiviti majlis tadarus Quran beserta khatam, majlis khatam Quran. Tapi tuan-tuan tahu, saya dah khatam ke? Tidak. Tuan-tuan mesti ada inisiatif baca sendiri. Ni jadual baca sendirilah. Tuan-tuan kena baca sendiri macam Haji sebut tadi. Untuk sendiri punya baca 30 juzuk, tuan-tuan kena baca semua sekali. Boleh tuan-tuan sebab ada yang faham, dia faham je ni. Saya setiap tahun tu, kalau saya tanya tadi, setiap tahun, setiap bulan Ramadan khatam Quran. Dia kata dia khatam Quran. Bila tanya khatam macam mana, kami buat majlis tadarus setiap kumpulan. Betul, dia khatam tu khatam secara aktiviti memakmurkan aktiviti masjid. Tapi kalau khatam 30 juzuk tu memang tidak sempurna. Sebab apa? Sebab dia baca ramai. Dekat sekolah pun sama. Orang sekolah lagi dia buat bunga telur. Saya cakap janganlah desak pelajar sangat, kena habis. Kita buat ni untuk aktiviti. Kesian budak-budak nak kena habis khatam 2 juzuk je. Kesian budak nak habiskan 2 juzuk tu, hampir ngantuk dia. Cakap jangan ikut sangat. Cukuplah dapat baca satu muka pun cukup. Kadang kelas-kelas hujung dia baca lambat. Satu muka, separuh muka pun alhamdulillah. Tapi tetap buat majlis khatam. Sebab apa? Untuk menghidupkan aktiviti program di bulan Ramadan. Azan dulu boleh bagi azan dulu kita akan habis jam 9. Boleh jam 9 boleh? Kita belum habis, perhentian kita belum habis lagi. Kita selesaikan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey. Untuk makluman tuan-puan, bulan Ramadan ni susah nak dapatkan 30 hari susah dapat 30 hari Ramadan. Dan 10 hari terakhir Ramadan, tuan-tuan, ramai tewas tuan-tuan. Itu bukan waktu nak khatam Quran lagi. 10 hari terakhir Ramadan, orang dah mula pasang lansir tuan. Jadi kita buat plan B juga. Tadi plan A, Haji, kalau Haji baca 1 juzuk satu hari Haji, saya takut, saya cakap diri saya lah, 29 Ramadan tu belum tentu saya capai 30 juzuk. Sebab apa? 10 akhir Ramadan ni kita dah fokus pada Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ni siang ngantuk tuan. Jadi kita buat plan B juga. Kita cuba habiskan 30 juzuk 20 hari saja. Sebab 10 malam terakhir tu orang sibuk iktikaf dan fokus pada ibadah malam. Quran ini plan B. Tadi plan A, 1 hari 1 juzuk. Tapi memang tak dapat habis lah. Kalau 1 juzuk saya tak habis 20 hari Ramadan. Kita nak target 10 hari terakhir Ramadan, kita nak berqiyamul lail, fokus pada ibadah malam kita, solat sunat kita zikir apa semua. Quran ni untuk 30 juzuk ni boleh, kalau boleh ambil hari tu, tapi kerjanya lebih lah. Kita qiyamul lail malam, maaf cakap bila qiyamul lail malam ni siang lebih ngantuk tuan, lebih mencabar nak habiskan 1 juzuk tu lagi. Dia punya ngantuk dia lain macam. Jadi tuan-tuan, saya mencadangkan kita ada plan B. Plan B maknanya 1 hari 2 juzuk. Boleh? Okey, siapa punya jadual nak ambil ni? Haji, kita berazam. Jadi tak jadi nombor 2 ni malaikat catat ni, bagi Allah tengok niat kita. Azam ya. Jadi tak jadi nombor 2 Haji. Okey, kita ambil plan B Haji. Okey Haji, kita mula daripada subuh Haji. Sebelum subuh. Ni target 2 juzuk je ya. Okey. Ni realiti ni. Haji rasa berapa ain nak baca? 2 ya. Okey, kita try 2 ain dulu. Target 1 hari 2 juzuk ni. 2 juzuk pula. 2 ain. Okey, lepas subuh nak baca lagi tak? 4 ain. Masya-Allah. Kita try tengok. 4 ain. Okey, selepas subuh. Sebelum zuhur? Azam ni, azam. Dia punya azam. 4 Alhamdulillah. InsyaAllah jangan risau, malaikat catat ni tuan. Malaikat catat ni, insya-Allah Allah beri kekuatan dengan niat yang azam kita tadi, Allah akan bantu insya-Allah. Sebelum zuhur, selepas zuhur 2. Okey, kita tulis 2. Selepas zuhur 2. Sebelum asar 2 ain. Sebelum asar kita tambah 2 ain. 2 ain. Ya, kita kira dulu sampai sebelum asar tadi. Ini 2 tambah 4 dan 6, 7, 8, 9, 10. 10 ain dah. 10 ain. 11, 12 ain.
14 ain. 14 ain dah. Lagi 2 lah. Okey. Selepas asar lagi 2 lagi. 2 terus. Selepas asar tu 2 terus. Mantap je. Ini plan B dipanggil. Kita kena habiskan kalau boleh secepat boleh. 2 ain. Jadi selesai 2 juzuk tuan. Ini haji punya jadual. Tuan-tuan pun boleh ikutlah jadual ni. Selepas asar tambah 2 ain. Jadi selepas kita dah maghrib, selepas maghrib dia tak sempat tuan. Kita nak baca antara maghrib dengan isyak tu, kita punya buka puasa saja dia nak habis maghrib kan. Bukan dia nak dekat dah tu. Kita habis makan tu, solat, dan dekat isyak tu kita nak gosok gigi apa semua. Melainkan tonton terus baca Quran lah. Saya tak boleh. Saya kalau lepas buka puasa tu, solat tu, lepas tu mesti nak gosok gigi. Kita tak selesa. Makanan tu ada kat dalam mulut, kumur-kumur je tak puas saya lah. Jadi tempoh antara maghrib dengan isyak tu, waktu kita nak buat persediaan untuk solat isyak dan tarawih. Tu saya lah. Jadi haji dah selesai dah. Maknanya tarawih tu, ini selepas tarawih. Selepas tarawih haji dia boleh join tadarus masjid. Ini jadual plan B 2 juzuk 1 hari. Kalau 2 juzuk 1 hari, berapa Ramadan? Berapa hari Ramadan kita dapat 30 juzuk, tuan-tuan? 18 Ramadan dah habis. 18 Ramadan dah habis tuan. Cantik tak? Jadi malam ke 15 Ramadan dah habis kan? Cantik. 15 Ramadan dah habis untuk 30 juzuk individu. Ini individu tuan. Yang tadarus masjid lah. Ni individu supaya bulan Ramadan tuan-tuan dapat 30 juzuk secara individu. Dengan masjid dapat lagi berkumpulan pula. Cantik lah. 15 Ramadan dah selesai. Jadi boleh tuan-tuan dah fokus kepada persediaan 10 malam terakhir Ramadan. Cantik sangat dah tu. Ini plan B. Plan B 1 hari 2 juzuk. Tadi 1 hari 1 juzuk. Bagi yang mampu lagi 1 hari 2 juzuk. Dah cantik lah. Selesai kita punya jadual untuk persediaan RNR di bulan Ramadan. Untuk selesai 30 juzuk. Tuan-tuan, kita kena rancang tuan-tuan. 30 juzuk ni tak boleh main bayang-bayangnya. Kena rancang macam ni. Sebab bila kita masuk bulan Ramadan tanpa perancangan macam ni, tuan-tuan, saya pernah lalui memang tewas lah tuan-tuan. Tak rancang apa-apa. Tak tahu niat saja nak 30 juzuk Ramadan. Bila masuk malam hari pertama, habis. Kan? Dengan ngantuk menguasai. Sebab apa? Kita tak pasang niat. Niat ni bukan niat ni hanya sekadar niat, kena dengan tindakan. Niat 30 juzuk tu mesti disertai dengan tindakan. Banyak orang berniat tapi tidak ada persediaan. Persediaan kena buat tuan. Orang nak pergi haji, aku nak pergi haji. Daftar tabung haji tak buat tuan. 1,300 sekarang berapa? Daftar kali pertama 1,000 apa? Zaman saya 1,300 lebih. Daftar tu buat dulu. Memang niat nak pergi haji. Tindakan pertama daftar dulu, kemudian masukkan duit berterusan, konsisten masukkan duit sampai cukup kadar nak pergi haji bagi, bukan package lah. Tapi sekarang ni nak pergi haji yang muasasah saja pun berapa ribu? Dulu 10,000 cukup kan? Sekarang Masya Allah tak boleh cukup 10,000 tuan. Tak boleh. Sekarang dah lebih mahal kan? Tapi Ustaz, macam saya tak hidup lagi lah Ustaz giliran tu. Tak percaya tuan-tuan tengok. Tuan-tuan daftar hari ni, nanti tanya dia, saya pergi haji tahun bila? Kalau ikut yang muasasah punya, 100 tahun lebih, dekat 200 tahun. Macam mana saya nak pergi ni? Macam tak logik. Dia cakap macam tu. Itu ramai orang. Kalau boleh janganlah cukup-cukup kumpul duit tu. Ambil yang package. Bawah muasasah juga ada package kan. Cepat sikit. Maknanya kita bayar, dulu 20,000 dapat tuan. Sekarang tak dapat dah. Paling sikit berapa? 10,000. Bawah tabung haji ni berapa? 80,000. 50,000 tuan. Tu paling murah tuan sekarang ni. Paling murah. 2,000 sebelum PKP tu 20,000 lebih masih ada. Bila lepas PKP, kursus haji tu dia umumkan, tak dapat dah 20,000 saja. Kita dah cukup duit, dah semangat nak daftar, tak jadi daftar. Sebab apa? Dia kata 20,000 dah tak dapat. Ni bawah muasasahnya. Ni haji dah beritahu sekarang ni dah 50,000 kena ada dalam tangan tuan-tuan.
Mari sama-sama kita fikirkanlah. Jadi siapa yang niat saja jangan, kena bertindak. Jangan fikir 50,000 tu, kumpul dulu sikit-sikit, lama-lama insya-Allah sampailah 50,000. Penting ni niat dan persediaan. Macam juga baca Quran 30 juzuk, mesti niat nak khatam 30 juzuk dengan jadual yang kita aturkan secara realiti untuk kita boleh sempurnakan sampai capai matlamat kita. Insya-Allah boleh tuan-tuan ya. Ya Allah Ta'ala kabulkan niat kita. Sekarang tuan-tuan kena pasang niat bersama dengan saya. Pasang niat, ikut saya ni dalam hati baca ya. Ya Allah ya Tuhanku. Ni malaikat catat ni. Ya Allah ya Tuhanku, aku ingin mengkhatamkan Al-Quran 30 juzuk di bulan Ramadan. Dengan niat aku tadi 2 juzuk satu hari dan khatam 15 Ramadan. Amin. Amin tuan-tuan, amin. Kena detailkan sikit. Amin. Perancangan kita dah buat tadi. Azam dulu, ni azam dulu kan. Dalam kepala otak aku tak pernah capai pun. Jangan. Azam, niat kita malaikat catat, mudah-mudahan dengan niat kita tadi tu Allah Ta'ala akan berikan pertolongan. Nusrah ni pertolongan Allah. Manusia memang lemah. Tuan-tuan jangan ikut kemampuan di tuan-tuan. Tuan-tuan dan saya lemah. Sembang je boleh. Tapi dengan niat yang baik tadi, insya-Allah Allah akan tolong. Sebab Allah Ta'ala dia akan tolong orang yang niatnya baik. Lagi-lagi untuk beribadah. Saya yakin dengan niat kita, azam kita tadi, Allah akan tolong kita capai target kita, khatam di bulan Ramadan ikut yang kita niatkan tadi. Kalau tuan rasa tak yakin itu dia persen daripada iman kita. Dalam iman tak boleh tak yakin, tak boleh. Tuan-tuan kena faham rukun iman, percaya pada Allah. Tuan kurang yakin, tak boleh ada istilah kurang yakin dalam bab beriman dengan Allah. Ni yang saya sebut ni, tuan-tuan tak boleh ada sikit kurang yakin. Boleh ke? Tak boleh, jangan macam tu. Yakin mesti 100%. Minta tolong dengan Allah tu 100%. Yakin tu bergantung pada sangkaan tuan-tuan pada Allah. Betul ke Allah boleh tunaikan? Tak boleh ada boleh ke? Tak pernah capai lagi ni. Tuan-tuan kena sama-sama dengan saya, kita betulkan niat, yakin Allah bantu kita untuk sampai target kita tadi 100%. Dia tak boleh tolak 199. Itu dikira tak beriman tuan-tuan. Kalau kita belajar asas akidah Islam dalam bab rukun iman, yakin dengan Allah itu mesti 100%. Nanti asas 100% yakin, tak boleh ada sikit kurang. Kalau ada tak yakin tu, kita kena belajar dengan ustaz yang mengajar bab akidah, bagi sampai kita yakin 100% dengan Allah Ta'ala ni, tak boleh kurang sedikit pun. Dan dalam ibadah yang lain pun sama, semua berkaitan dengan Allah, mesti yakin 100%. Kita doa sama-sama, dan saya dan tuan-tuan Allah Ta'ala kurniakan hakikat yakin yang sebenar 100% itu dalam diri kita dalam semua keadaan. Yakin Allah 100%. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. اللهم إنا نستحفظك ما علمتنا وذكره عند حاجاتنا إليه ولا تنسيناه أبدا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita dan niat kita dan doa yang kita panjatkan tadi. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.